Assalamualaikum. Dalam video kali ini kita akan pergi cari lokan di hutan kayu bakau. Dapatkan hasil. Sebenarnya kita tunjuk cara nak proses dia. Dan akhir sekali kita masak dia. Tonton sampai habis video kali ini. Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Syafa Family. Hari ni kita ada aktiviti, kita nak pergi cari lokan. Jom ikut saya. Okay, kita dah sampai spot kita. Kita nak masuk. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah wa kulli syaitanin wa hammah wa kulli ainin lamah. Bismillahirrahmanirrahim. Bengkok sangat ni. Ni boleh tak? Semua pendek sama ni. Ada tiga kot lagi kan. Satu pendek lagi. Panjang tu panjang ni. Yang mula-mula buat panjang kan nombor tu. Belah sana. Yang ni dah depan ni, dari sini ni. Depan ni. Oh dah, Dari dah. sana. Oh, dah sini buat dah. Sini bawah ni. Oh. Depan tu dah tu. Bahagian sana. Ke pokok dua pokok sana tu. Ada yang ke depan lagi. Yang depan sini dah tengok dah ni. Ke depan ni dalam Kurang 5-6 biji je yang timbul je. Duk pusing-pusing kat sini. Ha. Jom, jom. okey. Selamat ya orang. Lama tak masuk ni. Banyak kulit mati tu. Apa dia? Banyak kulit yang mati ni. Ya. Yang timbul-timbul ini mati ya, no? Ini bekas ni. Tempat ni bawah. Tak ada bijak. Macam depan tu. Ni apa itu? Allahu Akbar. Ni lubang-lubang ni. Okey tu tak ada. Ni banyak timbul ni. Mati dah. Ni ada. Jumpa lagi. Ni dah mati ya. Ya ni ada. Okey, dapat lagi. Okey, kami nak sambung cari. Saya lama tak main jadi susah sikit lah. Biar ada jugalah dapat dalam 10 ke atas. Kawan saya tu laju. Okey, saya kita tunjuk hasil lah. Ini kawasan ni saya dapat 3 biji lah. 3 biji. Nampak tak kaki saya tenggelam? Oh banyak. Hai. Jadi cabaran di sini kawasan kan, kita nak berjalan tu susah.
Oh dia. Saya dah sangkut kat sini dah. Oh ni ada. Dia bila kita angkat dia walaupun timbul, dia keluar air maksudnya dia ada hidup ah. Saya tak boleh pijak dalam selut lah. Kasut saya teruk lah. Jadi saya kena cari kayu-kayu macam ni. Okay, ayak dah start pasang dah, kita kena keluar. Adalah hasil kawan saya cari banyak lah. Saya sekadar yang boleh. Kita keluar. Banyak kasut saya. Banyak tu kan? Tak ni lah. Ini dapat dia. Banyak apa tu cari. Ni. Tu satu lagi. Mana? Apa dia? Kayu. Ni. Oh ni. Dia kena selalu masuk okey lah. Sekali-sekala masuk mengah. Kurang tu. Hasil hari ni. Seafood ni pun ada. Seafood belitung ni. Seafood belitung tak? Okey. Pilih yang ada macam ada tak sama kan. Sini sama. Sorry, sini sama. Sini nampak dia dah macam ni. Kita pilih belah sini. Kita potong sini. Kita potong yang terketuk sikit lah, untuk bagi mudah kita nak masuk. Itu kita kena congkir macam ni lah. Dia akan terbuka lah. Okay, nampak ni, terbuka lah. Ni dia punya isi dia lah. Kita ambil semua ni lah. Ni. Sorry, jatuh pula dah. Tu. Kita masukkan kat bekas ni lah. Ok, alhamdulillah dah sampai yang last. Ni last. Kita nak buka ni last. Ok, kita pilih ada lengkung macam ni. Lengkung ni kita potong. Tak tahu nampak tak nampak video. Dah dekat malam dah ni. Kita ketuk sikit. Kita congkir dah. Okay, ni isi dah. Kita ambil isi dah. Okay, siap. Dia penuh satu bekas ni.
Alhamdulillah. Okay, hari ni saya nak masak tu. Fresh nak masak tu. Yang ni saya cuci dulu. Saya bor garam dengan kunyit. Saya cuci dia. Kita akan rendam dalam 5 minit lah. Kita biar macam ni. Okay, jom kita start masak. Yang ni kita nak buat apa? Kampiong. Kampiong dengan apa barang-barang yang ada kat rumah je lah. Jom kita masak. Kita akan masuk minyak dulu. Okay, kita tunggu minyak panas. Kita masukkan bahan-bahan ni lah. Bawang besar, bawang putih, cili cabai hijau, cili padi. Okay, bawang dah layu, kita masukkan cabai besar dengan cili padi. Okay, sekarang ni kita masukkan rempah daging 2 sudu kecil ni lah. Dan kita masukkan serbuk cili 1 sudu cukup kot. Tambah sikit lagi lah. Okay. Masukkan ayam sikit untuk bagi masak rempah tu. Yang ni saya nak tambah untuk apa? Cuci ni saya tambah lagi asam keping lah. Nak bagi hilang hanyak-hanyak dia. Okay, rempah ni nampak masak dah. Jadi kita akan masukkan bahan seterusnya. Kita masukkan sos tiram. Anggaran dia agak-agak. Oh, terlebih pula. Sos cili. Sorry, tergegar. Saya pakai kamera di badan. Okay. Last sekali sos ikan. Fish sauce. Okay. Macam bagi sepati. Kita masukkan asam keping. Bagi masam-masam sikit. Okay, kita masukkan lokan, isi lokan yang kita dah cuci dengan apa? Kunyit, garam dan asam keping. Jadi kita masukkan. Baru bagi sebati. Kita biar dia masak dulu. Kita tutup. Alhamdulillah, kita punya lokan kampiong dah siap lah. Alhamdulillah. Okay, itu saja untuk kali ni. Video kita pergi cari lokan, kutip lokan, lepas tu kita bersiang dia dan seterusnya masak kampiong ni. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menonton. Teruskan support Syafa Family. Like, komen dan subscribe channel ni. Share kepada kawan-kawan. Terima kasih. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.